Kita memang untuk menyelamatkan semua. Usaha sedang dilakukan hari ini, alhamdulillah. Pagi ini dan semalam hujan telah mula reda dan seperti yang saya sebut tadi, kita akan menghantar beberapa bot bantuan daripada pihak berkuasa Thailand untuk pergi menyelamatkan 3 hotel, penginap 3 hotel dan ramai rakyat Malaysia di situ termasuk pelajar-pelajar UUM dan juga pensyarah mereka yang terperangkap dah beberapa hari tak boleh pergi ke sana walaupun menaiki bot kerana arus selalu deras, kerana hotel ini dia berhampiran dengan sungai, jadi tak boleh lalu. Tapi hari ini dah mula lalu dan saya dapat bagi tahu tadi, baru sebentar tadi, ada beberapa bot akan pergi ke sana. Semalam kita telah menghantar balik ramai rakyat Malaysia, Datuk Timbalan Speaker, tapi jangan kalau ada komplain nanti minta maaf saya nak bagi tahu, kita gunakan kontainer. Kerana kita tak boleh lalu, lori-lori kecil pun tak boleh lalu, bas pun boleh lalu. Kita gunakan kontainer, kita duduk ramai-ramai macam perdagangan manusia lah, gamak-gamaknya tu betul. Duduk di dalam kontainer dan kita bawa lalu dan dah sampai ke Bukit Kayu Hitam. Kerana daripada Sadau nak pergi ke sana, masih lagi belum boleh lalu oleh kenderaan-kenderaan ringan. Jadi kita gunakan kontainer, beberapa banyak kontainer telah pun kita gunakan. Hari ini kita gunakan bas, banyak bas yang boleh lalu dan kita harap yang rakyat Malaysia dan juga rakyat Thailand, rakyat tempatan juga rakyat asing. Kita juga selamatkan rakyat asing, rakyat daripada Brunei, rakyat daripada Singapura, daripada Indonesia. Kita selamatkan semua di atas semangat ASEAN kerana kita ada konsulat di situ, Datuk yang betul.